Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Naziah binti Muhammad Syikri bersama rakan-rakan saya sedang jalan ujian interview lah dengan Encik. Jadi boleh tak Encik perkenalkan nama Encik dan apa pekerjaan Encik? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazlan bin Abdul Ghani. Nama diberi ataupun nama panggil kita orang panggil Pok Les sini. Di pejabat pun orang panggil Pok Les, di kampung pun orang panggil Pok Les juga. Dan kita kerja sini sebagai pembantu pegawai latihan I2 bahagian batik. Okey. Okey. Soalan kedua saya, boleh tak Encik kongsikan sedikit bagaimana kehidupan di Kelantan mempengaruhi minat Encik dalam kraft tangan tu? Okey, di Kelantan ni sebenarnya banyak seni, kebudayaan, banyak seni. Jadi masa saya lepas sekolah tahun 1987 lepas sekolah tu, masa tu industri batik tu banyak di Kelantan. Jadi untuk orang panggil mencari pendapatan ataupun belajar bekerja tu, saya pun kerjalah di kilai batik di Kelantan lah. Jadi sampailah kepada saya masuk ke dalam kerja di kraft tangan lah. Maknanya daripada lepas sekolah lagi saya berjinak-jinak dengan industri batik ni. Lepas tu kan sampai ke selah ni lah. Dalam industri batik lagi lah walaupun saya masuk dalam kerja di kraft tangan ni. Baiklah. Itu je. Saya dapat tahu Encik Mazlan ni bekerja di kraft tangan tunjung, betul? Ya betul, Betul. di kraft tangan tunjung di Kelantan lah. Okey. Jadi saya ada soalan yang ketiga. Keunikan apakah yang ada di kraft tangan tunjung tu? Okey, kalau hak unik di kraft tangan tunjung ni, yang dalam media di kraft tangan tunjung ni kita ada galeri warisan. Galeri warisan ni tempat kita ni kalau kita nak kata muzium, bukan muzium, tapi satu galeri ni kita buat tempat yang kita display lah, kita pamer macam mana kesenian di Kelantan lah. Contohnya macam rebana ubi, keris Kelantan, semua yang melibat macam ukiran kayu, pandai besi ni macam kita kata pedang, semualah. Semua yang terlibat dalam industri kraft ni ada dipamer di galeri warisan kita lah. Ataupun produk apa ni orang panggil produk adik guru kita. Contoh adik guru batik blok, kita pamer kat di situ. Benda ni tak ada di tempat lain lah. Galeri warisan ni tak ada di tempat lain. Maksudnya bukan kata di kraft tangan lain ada, tapi di tempat-tempat lain tu tak ada lah. Kalau maknanya galeri ni tempat orang-orang luar mari melawat lah. Contoh daripada sekolah, daripada apa yang apa tu? UU tu. Dia panggil apa? IPTA. IPTA. Jadi tempat lawatan lah juga lah galeri warisan kita. Itulah yang kita kata macam kerana tu istimewa lah sikit situ. Okey. Okey. Jadi soalan yang keempat yang saya ajukan adalah apakah hasil kraft tangan yang ada di kraft tangan tunjung? Maksud hasil tu hasil hak kita jual ke hasil kita buat? Boleh belaka. Boleh belaka. Boleh Okey. Okey, di kraft tangan tunjung ni satu dari segi kraft tangannya kita base pada yang paling besar kita sekali adalah batik lah. Kraft tangan tunjung, batik, lepas tu macam apa tu, bagai-bagai perak tu lah. Ukiran perak ke apa tu, itu yang panggil core di Kelantan dah, di kraft tangan tunjung ni di Kelantan. Lepas tu yang kalau hak ada di Kelantan, hak kita di kraft tangan Kelantan ni hak kita jual.
Jadi barang tu barang daripada usahawan. Usahawan tu mari letak di galeri jualan kita ni, pusat jualan kita tu. Dia letak, kita tolong jual dia. Contohnya macam kita kata tikar kuih. Tahu tak tikar kuih tu apa dia? Hanya kuih. Tu kan tikar hanya kuih. Lepas tu soal lagi tikar kecuk. Tikar hanya kecuk tu ada juga dijual tempat kita. Jadi barang ni kita ambil daripada usahawan yang berdaftar dengan kita lah. Contohnya daripada bacok, daripada pasir putih. Lepas tu ada juga macam barang-barang anyaman buluh. Lepas tu anyaman beg. Beg tu kita buat daripada kecuk. Dia ada juga jual kat kita. Lepas tu hak laginya macam seramik. Seramik tu tahu tak seramik ke apa? Maksud seramik tu. Macam pasu lah, macam pasu. Pasu kecil-kecil tu kan. Kalau kita buat daripada tanah tu ada juga. Lepas tu macam beg batik. Lepas tu dari segi aneka kerah pula macam mana panggil serkat ikan. Serkat ikan ada juga dijual kat kita. Banyaklah tempat barang-barang apa kan, barang seni ataupun barang kerah tangan kat kita tu dijual tempat kita tu. Gitulah kita nak ayatnya. Okey. Ada lagi? Habis dah soalan kita. Lebih masa lah. Okay, tak apa. Jadi soalan tu je lah saya nak tanya kepada Pak Leh. Dan terima kasihlah saya ucapkan sebab Pak Leh sudi meluangkan masa dengan kita orang untuk interview ni lah. Jadi terima kasih banyak-banyak lah.